diurus oleh pihak EPU. Saya minta Menteri EPU yang menjawab. Ya. Yang Berhormat Sandakan telah memohon supaya kerajaan mempertimbang untuk menaik taraf landasan dan sistem pengangkutan kereta api di Sabah. Untuk makluman Yang Berhormat Sandakan, kerajaan komited dalam membangun sistem pengangkutan yang efisien di seluruh negara termasuk Sabah. Dalam hal ini, kerajaan melalui Rolling Plan 1, Rancangan Malaysia ke-11, telah meluluskan 2 projek yang melibatkan Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Projek pertama ialah cadangan kerja-kerja tambahan menaik taraf di kawasan Gauge Line antara stesen Holo Gilat ke stesen Tenung. Yang ini berjumlah 50 juta. Dan yang kedua, the design, manufacture, supply, delivery, testing and commissioning of 3 sets new diesel multiple unit untuk Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, juga 50 juta. Kerajaan juga telah meluluskan cadangan pelaksanaan kajian menaik taraf sistem komunikasi Kereta Api Sabah dalam Rolling Plan 2, Rancangan Malaysia ke-11. Justru kerajaan akan terus membangunkan sistem pengangkutan negara ini demi memastikan kesejahteraan dan keselesaan rakyat terjamin. Yang Berhormat Batu Sapi dalam perbahasan... Ya, Yang Berhormat Sandakan bangun. Ya, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Menteri. Jadi mengikut Menteri punya jawapan, ini dalam rolling plan di rancangan 11. Jadi anggaran ke bila ini muli ini satu projek ini muli dilancar. Kadang-kadang kamu punya rolling plans, satu rancangan sudah habis lagi rolling plan tidak tahu, tidak ada satu tahap atau jangka masa yang untuk melancar ini. Jadi lagi saya mau atas satu perkara mau panggil di sini lah. Ini bukan tentang ini Sabah punya hak. Saya mau tanya. Sekarang ini KL Sentro sana itu, apa maksud kerajaan atau company meletakkan satu pekerja menjoin ini monotrain punya itu sebelum kita mau masuk check in itu mas punya counter. Macam kita tidak ada, kalau tidak ada beli tiket itu tidak boleh pergi check in. Apa maksudnya ini? I don't get the rationale. Kita ada satu counter atau satu center di KL Sentro sana yang untuk memberi khidmat yang lebih baik kepada kita kepada pelancong. Tetapi kenapa kita mesti mau beri itu moral training tiket baru boleh pergi check in? Lagi Indo membazirkan satu tenaga di sana sebab baru 10 kaki pun tidak sampai sudah ada counter yang join itu moral training tiket pak. Apa guna yang ini satu saya tidak faham. Lagi, ini yang ada itu helper. Itu helpernya saya tidak tahu berapa gaji yang kerajaan yang bayar lah. Tetapi pertamanya dia kawal itu trailer. Kita mau pergi pakai itu tidak boleh. Semesti mau suruh dia bantu kita. Of course lah. Pada selepas bantu kita mau kasih bayar apa tips ke apa itu. And also saya nampak ini membantu yang membantu itu bukan orang tempatan. Saya tengok nampaknya itu Bangladesh ke apa itu. Jadi mengapa ini mau kasih ini berang kasih ini orang yang Bangladesh ke itu? Saya fikir ini Bangladesh punya pembantu setiap hari dia mesti dapat kutip banyak wang yang tips-tips. Kenapa ini tidak mesti kasih berang kita orang tempatan? Ini saya pun tidak tahu apa sebab lah. Sekian ini. Ya, Yang Berhormat sila. Dia ada celahan lagi ya. Habiskan ucapan. Yang Berhormat Sandakan mengenai apa yang dibangkitkan tadi saya akan menjawab secara bertulis lah. Ya. Saya tak ada fakta. Seterusnya Yang Berhormat Batu Sapi dalam perbahasan telah memohon supaya pihak kerajaan mempertimbangkan untuk membina rangkaian kereta api di Sabah yang menghubungkan pantai barat, pantai timur dan kawasan penalaman di Sabah. Dan seterusnya Yang Berhormat Kudat juga telah memohon pertimbangan kerajaan bagi membangunkan LRT di Sabah. Menjawab isu ini, Kerajaan Persekutuan komited dalam membangun dan memperkukuhkan kemudahan infrastruktur dan rangkaian kereta api dan LRT di seluruh negara termasuk di Sabah. Namun begitu, sebarang cadangan pembangunan kemudahan kereta api dan LRT
perlu dikaji kesesuaiannya dengan mengambil kira kos yang perlu dibelanjakan serta pulangan dan segi bilangan penumpang serta jumlah barangan ataupun freight yang dijangkakan yang untuk diangkut oleh perkhidmatan kereta api yang akan dibangunkan. Kajian ini perlu bagi memastikan bahawa negara memperolehi pulangan yang setimpal dengan pelaburan yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam membangunkan sesuatu kemudahan rel. Seterusnya, Yang Berhormat Rantau Panjang telah mencadangkan jambatan-jambatan kereta api menghala ke pantai timur dibaiki supaya dapat dinaik tarafkan. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, kerajaan telah meluluskan 869.2 juta ringgit bagi projek menaik taraf dan membaik pulih infrastruktur landasan ke sektor pantai timur yang bermula daripada Gemas hingga ke Tumpat. Daripada peruntukan tersebut terhadap 5 projek yang terlibat dalam skop kerja bagi kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih jambatan. Projek-projek tersebut ialah: 1. Membaik pulih landasan sektor Gemas Mentakap. 2. Membaik pulih landasan sektor Mentakap Gua Musang. 3. Membaik pulih landasan sektor Gua Musang Tumpat. 4. Membaik pulih jambatan nombor 1025 berdekatan dengan stesen Kemubu. Dan yang terakhir, membaik pulih jambatan-jambatan dari stesen Gua Musang ke stesen Wakaf Baru. Seterusnya, Yang Berhormat Pasir Gudang memohon dipertimbangkan agar Kementerian mewujudkan perkhidmatan kereta api penumpang yang menghubungkan Johor Bahru ke Pasir Gudang. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian mempunyai perancangan untuk mewujudkan perkhidmatan kereta api penumpang ke Pasir Gudang. Namun begitu, rancangan ini hanya boleh direalisasikan setelah kerja-kerja baik pulih landasan sektor Kempas Baru Pasir Gudang siap dilaksanakan. Kerja-kerja ini dijangka akan mengambil masa selama 30 bulan bermula Jun 2016 dan dijangka siap pada tahun 2019. Seterusnya, Yang Berhormat Selayang dan Yang Berhormat Sepanggar dalam perbahasan telah membangkitkan dasar kabotaj. Dasar kabotaj merupakan satu dasar dalam mengurangkan penggantungan negara terhadap kapal-kapal asing dengan memberikan peluang kepada penyertaan syarikat perkapalan tempatan dalam perkhidmatan perkapalan domestik. Berdasarkan kajian terkini, National Port Strategy yang dijalankan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri dengan melantik World Bank sebagai juru perunding adalah mendapati bahawa dasar kabotaj bukan merupakan faktor dalam meningkatkan kos pengangkutan atau merencatkan pembangunan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Kajian tersebut merumuskan bahawa peningkatan kos pengangkutan di Sabah dan Sarawak adalah disebabkan oleh faktor-faktor berikut seperti: 1. Kos hinterland connectivity yang tinggi disebabkan keluasan muka bumi Sabah dan Sarawak. 2. Kekurangan aktiviti ekonomi di Sabah dan Sarawak telah menyebabkan sektor pelabuhan di Sabah dan Sarawak tidak mempunyai kargo tempatan ataupun dengan izin indigenous cargo untuk diekspor, yang mana ini menyebabkan kekurangan singgahan oleh syarikat-syarikat perkapalan antarabangsa dan domestik, dan seterusnya mewujudkan ketidakseimbangan dalam urusan perdagangan. Pada dasarnya, dasar kabotaj yang diamalkan di Malaysia adalah liberal, di mana pengecualian telah diberi kepada kapal-kapal asing untuk turut beroperasi di sektor domestik sekiranya kapal-kapal Malaysia tidak dapat memenuhi permintaan kerja yang ditawarkan. Kerajaan juga memberi kelonggaran kepada pelaksanaan dasar kabotaj bagi aktiviti pindah kapal dikontainerkan ataupun dengan izin containerized transshipment cargo untuk sektor-sektor tertentu termasuk ke dan dari Pelabuhan Sepanggar, Pelabuhan Bintulu, Pelabuhan Kuching. Dalam pada itu, berdasarkan amalan perkapalan antarabangsa, pengiktirafan sesebuah pelabuhan sebagai hub adalah ditentukan oleh syarikat perkapalan. Yang Berhormat Kota Kinabalu telah memohon penjelasan status naik taraf Pelabuhan Sepanggar sebagai transshipment hub. Untuk makluman, Ya, Yang Berhormat Batu. Ya, Yang sedikit Berhormat saja. Batu. Ringkas sebab saya dah sebut Ringkas, tiada. ya. Kabotaj saja.
sedikit saja. Sungguh kerajaan sudah beli kelonggaran terhadap kabotaj. Apakah halangan yang kenapa kabotaj itu tidak dihapuskan sama sekali? Apakah alasan untuk keterusan? Terima kasih. Ya. Datuk Seri yang betul. Kabotaj ni untuk menjaga kepentingan industri kapal tempatan. Jadi sebab itu ada dasar kabotaj ni untuk jaga industri perkapalan tempatan. Kita tidak mahu industri kapal tempatan ini terus merundum kerana kita tidak ada kawalan dasar kabotaj ini. Maksudnya tempatan tu Semenanjung lah. Bukan, Malaysia. Kita bagi keutamaan kepada syarikat-syarikat perkapalan seperti kapal-kapal yang ada di Sarawak, di Sabah. Kita tak mahu kita open dan industri tempatan dianaktirikan. Ya. Datuk. Ya, Saya dah sebut dah tadi, saya dah sebut tiada pencerahan. Tak, kalau Sila Menteri bagi Muhammad teruskan. Yang ini kabotaj. Tentang kabotaj. Ini kabotaj yang penting kepada Sabah ini. Yang Muhammad, kalau Yang Muhammad habiskan isu ni, isu lain Yang Muhammad tak Ya, boleh ya. jawab. Ya. Saya nak teruskan. Ya. Untuk makluman Yang Berhormat Kota Kinabalu, projek pembesaran pelabuhan kontena Teluk Sepanggar telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-11. Projek ini adalah di bawah tanggungjawab Kerajaan Negeri Sabah. Komponen-komponen projek ini termasuklah pembesaran dermaga sepanjang 1,000 meter, penambakan laut seluas 62 hektar, pendalaman dasar laut sedalam 15 meter, dan pembelian alat-alat pengendalian operasi. Setakat ini, kementerian ini difahamkan bahawa sesi pemurnian makmal pengurusan nilai projek bagi projek sesi pemurnian makmal pengurusan nilai tinggi bagi projek pembesaran pelabuhan kontena Teluk Sepanggar Sabah telah diadakan di unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri pada 25 dan 26 Oktober 2016 bersama semua stakeholder bagi mengenal pasti kos optimum bagi projek ini. Seterusnya, Yang Berhormat Lumut dalam perbahasan telah membangkitkan mengenai status projek Marina di Pulau Mentago yang bernilai 20 juta ringgit dan jeti di Sungai Pinang Kecil yang tidak digunakan. Untuk makluman Yang Berhormat Lumut, Marina Pulau Mentago sebelum ini diurus dan dioperasikan oleh Jabatan Laut Malaysia untuk beberapa tahun kebelakangan. Walau bagaimanapun, marina ini pada tahun 2010 telah mengalami kerosakan yang teruk akibat daripada kejadian ribut yang melanda kawasan tersebut, termasuk kehilangan pontun-pontun di marina berkenaan. Memandangkan peruntukan tahunan Jabatan Laut bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan baik pulih adalah terhad, Jabatan Laut telah mengambil masa yang lama untuk membaik pulih Marina Pulau Mentago dan hanya pada tahun 2015 marina ini telah siap diperbaiki dan sepenuhnya dan boleh beroperasi. Walau bagaimanapun, menyedari pengurusan marina bukan merupakan fungsi utama Jabatan Laut, termasuk keperluan strategi promosi yang berterusan di dalam dan luar negeri. Kementerian telah mengambil keputusan untuk menswastakan marina ini seperti mana-mana marina lain dalam seliaan Jabatan Laut. Penswastaan adalah secara free based operation di mana pihak swasta bebas menjalankan apa saja aktiviti komersial di tapak marina tersebut dengan mengekalkan struktur dan fungsi marina. Dalam pada itu, Kementerian pada tahun 2015 telah menerima permohonan daripada unit Perancang Ekonomi Negeri Perak untuk menswastakan Marina Pulau Mentago. Oleh yang demikian, Unit Kerjasama Awam Swasta Jabatan Perdana Menteri pada 4 Disember 2015 telah mengangkat permohonan ini untuk pertimbangan Jemaah Menteri, di mana Jemaah Menteri antara lain telah bersetuju supaya Majlis Perbandaran Manjung bagi pihak Kerajaan Negeri Perak memajak tanah marina ini daripada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian. Justru, sebarang cadangan penswastaan Marina Pulau Mentago kelak adalah di bawah bidang kuasa Majlis Perbandaran Manjung. Berhubung status projek jeti di Sungai Pinang Kecil, Pesuruhjaya Tanah Persekutuan telah meluluskan tukar guna keseluruhan harta tanah daripada Jabatan Laut kepada LKIM ataupun Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Surat kelulusan bertarikh 28 Februari 2014
bagi tujuan pendaratan ikan. Seterusnya, Yang Berhormat Lanang membangkitkan mengenai alat penggawa dingin di JPJ Cawangan Sibu yang rosak. Untuk makluman Yang Berhormat Lanang, pada 19 Ogos 2016, peruntukan sebanyak RM32,000 telah diberikan kepada JPJ Cawangan Sibu. Dan peruntukan ini diberikan bertujuan untuk membaiki sistem penghawa dingin dan pelaksanaan bagi kerja pembaikan akan dilaksanakan sebaik saja proses sebuah harga selesai. Seterusnya, YB Bintulu telah mencadangkan supaya kerajaan... Yang Mohd Menteri. Timbalan Menteri. Ya, tak cukup masa, Yang Mohd. Speaker, cuma sedikit. Pukul saya. 3, Yang Mohd Timbalan Menteri. Menteri. Sebenarnya dalam perbahasan saya telah membangkitkan isu sistem kereta landasan berkembar ETS dan juga high speed rail. Dan saya tidak pasti adakah kedua-dua perkhidmatan kereta api ini adakah ia di bawah portfolio Jabatan Pengangkutan. Sebab sampai sekarang saya tak terima apa-apa maklum balas daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih, Speaker. Yang mana Datuk suka high speed rail di bawah Jabatan Perdana Menteri, ETS bawah Kementerian Pengangkutan. Tapi saya tak ada dalam ni. Saya mungkin bagi jawapan bertulis. Seterusnya, Yang Berhormat Bintulu telah mencadangkan supaya kerajaan menyeragamkan spesifikasi nombor plet kenderaan di seluruh negara. Kementerian Pengangkutan mengambil maklum akan pandangan yang diberikan oleh Yang Berhormat Bintulu mengenai cadangan penyeragaman nombor plet kenderaan. Untuk makluman, Kementerian Pengangkutan telah pun mengambil tindakan dengan pihak JPJ menganjurkan bengkel penyeragaman nombor plet kenderaan pada 27 September 2016. Pihak JPJ telah menyiapkan laporan serta rumusan bengkel tersebut kepada pihak kementerian. Bengkel tersebut dihadiri seramai 45 orang yang melibatkan pihak JPJ sendiri, Kementerian Keselamatan Jalan Raya, Malaysian Institute of Road Safety Research, MIROS, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Persatuan Pengusaha Plat Kenderaan Malaysia, Malaysia Automotive Association, Federation of Motor and Credit Company Association, Malaysia Motorcycle and Scooter Association, SIRIM, Proton dan Perdua. Pihak kementerian sedang meneliti laporan dan rumusan bengkel untuk diputuskan dalam waktu yang terdekat. Yang Berhormat Putatan memohon supaya kerajaan memperbanyakkan lagi kempen keselamatan jalan raya. Untuk makluman Yang Berhormat, sepanjang tahun 2016 sehingga bulan September, JKJR Malaysia telah melaksanakan sebanyak 4,327 pelbagai program yang melibatkan advokasi dan aktiviti kempen keselamatan jalan raya. Program advokasi dan pendidikan keselamatan jalan raya juga dilaksanakan secara pendekatan bersama agensi-agensi terlibat dan pihak sektor korporat. Selain Yang Mohd Menteri, saya minta maaf Yang Mohd Menteri ya. Bagi jawapan secara betul Yang Mohd Menteri. Inilah. Ya, terima kasih. Bagi pihak kementerian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah membahaskan isu berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan dan saranan yang dikemukakan. Saya dan seluruh warga Kementerian Pengangkutan akan terus komited dan beriktizam untuk memastikan sistem pengangkutan pelbagai mod yang cekap, bersepadu, selamat, mampan dan mesra pengguna di negara ini. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan yang telah bertukar giliran dengan Kementerian Wilayah Persekutuan. Sila Yang Mohd Menteri. 1 jam ya, Mohd. Kurang ya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah